Dan apa yang sampai ke dalam rongga badan tanpa sengaja dari debu badan atau lalat yang masuk ke dalam rongganya, atau apa yang masuk ke dalam rongganya dalam berkumur-kumur secara berkumur-kumur. Sebab ada juga fi mabawah secara berkumur-kumur, maka tidaklah membukakan puasanya. Maksudnya, kalaulah dalam keadaan terdesak, macam contoh memang debu banyak, kekuasaan debu kan. Lepas tu kita sedut debu kan. Sedut debu. Membatalkan puasa tak batalkan puasa. Sebab apa? Dia memang nak lari macam mana? Tak boleh lari. Memang tak boleh lari, debu memang mau tak debu. Waktu kita sujud, debu kat situ. Tarik. Batal puasa. Saya ustaz, tadi saya sujud banyak mana tadi? Kan? Dah ada risau, sujud banyak tak debu. Boleh kan? Kalau orang tak boleh nak iktiros, tak boleh nak apa? Melepaskan diri. Kemudian ataupun berkumur-kumur. Berkumur-kumur, telan. Batal puasa tak? Tapi kalau dia berkumur-kumur dia saja telan dah batal puasa lah. Tapi kumur tak sengaja keluar apa air yang sedikit tu masuk dalam apa? Dalam rongga dia, itu tidak membatalkan puasa. Kaedah dia kata apa? Kalaulah yang masuk ke dalam rongga itu disebabkan perbuatan yang disuruh oleh syarak, maka dia tidak membatalkan puasa. Kalau berkumur, kan, disuruh oleh syarak. Disuruh kumur waktu bila tu? Waktu wuduk lah. Dia kumur. Kan? Berkumur, lepas tu masuk sebahagian dalam apa? Dalam rongga. Perbuatan berkumur sebahagian daripada perkara yang disunatkan oleh syarak. Dan tidak disengaja daripada situ menyebabkan apa? Tak terbatal puasa. Begitu juga mandi apa? Mandi wajib. Contoh mandi wajib kan. Masuk dalam telinga apa kan, ayak. Adakah batal puasa? Tak batal puasa. Tapi kalau mandi harus, mandi saja-saja, pergi berenang. Kan berenang. Masuk ke dalam apa mulut? Batal puasa. Sebab apa? Perbuatan tu tak disuruh oleh syarak. Dia faham? Itu detail sikit lah, tapi kita belajar. Okey, boleh? Okay, dan dengan itulah yang kami maksudkan dengan perkataan kami sengaja. Kalau sengaja, kalau tak sengaja lah. Kalau sengaja memang batal lah. Adapun teringat puasa, maksudnya dia teringat maka kami maksudkan bukan dari orang yang lupa. Maksudnya orang yang melakukan tadi, apa dia dalam keadaan dia apa? Dia teringat bahawa dia puasa, baru terbatal puasa dia. Boleh faham? Kalau dalam keadaan dia tidak sedar, maka puasa, tidak batalkan puasa dia. Boleh faham? Saya akan berkhulasa mudah. Ini sajalah berdasarkan Imam Ghazali punya cara. Maka tidaklah membukakan puasa bagi orang yang lupa. Adapun orang yang makan dengan sengaja pada dua penghujung siang, iaitu salah satu daripada siang tersebut, kemudian ternyata baginya bahawa ia telah makan pada siang hari dengan sebenarnya, maka haruslah ia mengqadakan puasa tersebut. Contoh macam mana? Dia duduk makan waktu sahur kan? Contoh sahur. Waktu sahur, dia ingat subuh tak masuk lagi, jam tak ada. Kan sahur. Waktu tu dia kata apa? Okey, tak apalah, dia makan macam biasa. Bila main time esok dia, kan, dia tengok bahawa apa? Ada jumpa jam dalam laci. Contoh dalam laci, gambaran pening sikit lah dalam laci. Dia yakin bahawa rupanya yang sahur aku makan semalam tu dah masuk waktu fajar dah. Dah masuk pukul 8 dah sebenarnya tu. Dah masuk pukul 8 dah. Bukan waktu subuh ni pukul 8. Waktu tu kita kata, kalau diyakini bahawa dia melakukan kesalahan tersebut, baru dia wajib qada. Dia yakini, boleh faham? Kalau dia masih dalam keadaan syak, maka apa? Puasanya tadi dikira sebagai apa? Sah macam biasa. Dia faham? Kalau dia yakini dia memang apa? Memang dia tersalah, baru dia terpaksa apa? Qada. Itu maksudnya. Boleh? Kita baca. Maka haruslah ia mengqadakan puasanya tersebut. Dan jikalau masih dalam hukum zan, maksudnya dia betul-betul bukan yakin lagi, dia masih lagi dalam sangkaan dan ijtihadnya, maka tidak wajib dia qada. Boleh faham tadi yang saya sebut ni? Boleh?
Okey. Dan tidak patut untuk seseorang makan pada dua penghujung siang, melainkan dengan pengawasan dan ijtihad. Kalau kita nak makan hujung-hujung tu tak digalakkan sangat. Sebab itulah dalam kita punya sistem kita ni, kita letakkan apa? Imsak. Imsak hukum dia benda sunat. Tak wajib. Imsak hukum dia apa? Sunat masa tu. Itu apa? Untuk ikhtiar, untuk jaga-jaga supaya apa? Tak terbabas macam tadi. Ini terbabas masuk dalam apa? Waktu berbuka. Boleh faham kan? Tu ada. Settle. Allah. Keempat, menahan diri daripada bersetubuh. Ni senanglah. Okay. Dan batas bersetubuh ialah masuknya hujung kemaluan lelaki, yakni hasyafah. Jikalau bersetubuh dengan lupa, maka itu tidaklah membatalkan puasa. Jika bersetubuh pada malam hari atau bermimpi, yakni ihtilam, lalu datang waktu subuh sedang ia berjunub, yakni berhadas besar itu, maka tidak membatalkan puasanya ataupun tidak membukakan puasanya. Senang kan? Boleh faham kan? Ia biasa dah. Dan kalau terbit fajar di mana ia sedang mencampuri isterinya, lalu terus ditarik, faham kan? Tariknya, sahlah puasanya. Tetapi jika ia berterusan dalam kelakuan tersebut, nescaya rosaklah puasanya dan wajib ia menunaikan kafarah puasanya. Boleh nampak gambaran tadi? Dah sampai waktu subuh, dia masih lagi dalam keadaan bersetubuh dengan isteri dia. Waktu tu kena apa? Kafarah. Tapi kalau waktu azan subuh dia dah tarik dia punya zakat, si suami tadi, maka apa? Dia sah puasa dia. Boleh? Boleh faham? Settle. Kelima, menahan diri daripada mengeluarkan mani, iaitu istimna, iaitu mengeluarkan mani dengan sengaja, dengan bersetubuh atau tanpa bersetubuh. Maka yang demikian itu membatalkan puasa. Dan tidaklah membatalkan puasa dengan sekadar mencium isterinya. Dia cium isteri, batal puasa ada. Dan tidak pula dengan tidur bersama. Dia saja tidur dengan bini dia, tak batal puasa. Selama tidak keluar mani kerana dorongan syahwat. Boleh faham kan? Selagi tidak keluar mani, maka sah puasanya. Tetapi yang demikian itu makruh, kecuali pada hak orang tua. Pada orang tua dia memang tak syahwat, dah memang apa? Tak makruh, ikut suka dia dengan bini dia. Boleh kan? Atau yang dapat mengawal dirinya, maka dalam hal yang demikian tidak mengapa bercumbuan, dan meninggalkannya adalah lebih utama. Boleh faham kan? Senang. Keenam, menahan diri daripada mengeluarkan muntah. Maka mengeluarkan muntah itu merosakkan puasanya. Adapun menelan ke hak dari kerongkongnya atau dadanya, nescaya tidaklah merosakkan puasanya. Kalau contoh ada kau kat sini kan, dia telan. Batal tak puasa? Tak batal. Air liur kat sini, batal tak? Tak batal. Kecuali dia bawa keluar, dia minum balik, tu batal lah. Jangan bayanglah. Lagi ada muntah dengan sengaja tadi. Boleh? Adapun menelan ke hak dari kerongkongnya atau dadanya, nescaya tidaklah merosakkan puasanya, kerana pada hal tersebut keringanan, iaitu rukhsah, lantaran umum kesusahan yang demikian itu dipanggil sebagai umum balwa. Bahasa masa kita jauhi, sorry lah kan? Pengaruh kita jauhi. Tapi sebab dalam nak terjemah kitab fiqh ni dia ada problem. Kita nak sebab dia susunan apa setakat ni yang berpengalaman dalam menyusun ayat-ayat kitab fiqh adalah kita jauhi. Kalau kita dapat ayat-ayat macam bila kita baca macam tak sedap, rasanya novel benda je. Dia macam tak best. Bila macam jauhi ni bagi orang yang ni lah besar pondok kan, dia akan rasa kecuali ditelannya setelah sampai ke mulutnya, maka yang demikian itu membukakan puasa. Maksudnya faham? Bila dah keluar mulut, dia telan balik, itu baru membatalkan puasa. Boleh. Perkara yang perlu ditunaikan bagi mereka yang meninggalkan puasa. Okey, khulasah yang kita baca tadi tu, kita kata yang membatalkan puasa masukkan dalam rongga, kan? Kemudian apa dia? Muntah dengan sengaja. Lagi mengeluarkan air mani, bersetubuh. Okey, boleh faham? Itu disebutkan okey, kena raikan pada setiap perkara yang membatalkan puasa tu apa dia? Tiga perkara. Pertama, dia batal puasa pada bila dia memang apa? Sengaja lakukan. Amidan lagi istilah dia. Amidan. Dia lakukan perkara yang membatalkan puasa itu secara sengaja. Boleh faham? Maka orang yang tak sengaja melakukan perkara yang kita sebut tadi, dia apa? Tidak membatalkan puasa. Boleh? Kemudian yang kedua adalah apa? Aliman, dia tahu bahawa apa? Jima, makan membatalkan puasa dia. Boleh?
Maka kalaulah orang tu jahil, dia memang tak tahu duduk kat mana atas Everest, kan? Dia kata saya tak tahu kata makan membatalkan puasa. Kan? Dia kata mendasyatlah. Tapi jahil ni dia bagi apa? Jahil yang makzur. Dia ada jahil ghairu makzur. Jahil yang makzur adalah apa? Orang yang duduk, yang pertama kriteria dia, yang pertama kata orang yang duduk jauh daripada ulama. Memang duduk tadi Everest, Himalaya, Papua New Guinea, Ceruk Tokun dan semua. Tu memang apa? Kawasan-kawasan yang apa? Tak sampai maklumat. Masuk tak jumpa, kan? Itu kita kata dimakzurkan, kita kata diberi keuzuran untuk dia jahil. Boleh faham? Takkan dia pun tak tahu makan dia batal puasa, kan? Jauh. Manalah saya tahu puasa dalam bulan Ramadan, kan? Saya tak nak. Itu yang pertama, kriteria jahil yang diuzurkan. Kedua, kriteria jahil yang diberi keuzuran adalah apa? Orang yang baru masuk Islam. Contoh apa dia? Siapa dia? Narong Saritawat. Narong Saritawat yang dia baru Islam. Dia baru Islam, dia tak tahu. Dia pergi makan dalam Ramadan. Ini saya tak tahu. Tengok isi, baru masuk Islam semalam. Tak apa lah. Pasal dia makan dalam hari. Dia tu lah. Tapi kalau dia dah memang orang duduk ke ulama, duduk kat Universiti Malaya, kan, dia duduk Universiti Malaya, makan ni. Lepas tu dia kata, bawa makan ni. Bawa makan. Saya tak tahu kata makan bukan kata besar. Nanti tak ada kozar. Masuk dalam apa? Van mayat. Masuk dalam van mayat. Kena pergi masuk kan dalam van mayat. Kopi ke dia letak agama. Makan dalam apa? Secara terbuka di kali agama. Boleh faham? Itu yang apa? Yang kedua. Pertama pada tadi, mesti orang tu dia sengaja, amidan. Yang kedua apa? Aliman. Mesti dia tahu benda itu membatalkan puasa. Yang ketiga, mukhtaran. Mukhtaran, apa maksud mukhtaran? Adalah apa? Dia memang ada pilihan. Maksudnya macam mana? Lawan bagi dia adalah makruhan ataupun mukrah. Mukrah apa dia? Dia memang tak ada pilihan. Macam mana? Ada orang jahat tangkap dia, ikat tangan dia, suap makan. Saya tak ada pilihan. Dia tu apa dia? Khabar memang tak ada membatalkan puasa. Tak ada masalah. Terus Korea rezeki, alhamdulillah. Masuk dalam Sikandar. Roti John. Nampak. Allah. Okay, boleh faham? Itu khulasah dalam apa yang kita bicarakan. Okay, perkara yang perlu ditunaikan bagi mereka yang meninggalkan puasa. Kita tanya khayak. Maghrib juga. Astagfirullah. Maghrib ke Zuhur ke apa? Nampak sangat, nampak tu. Kita lihat, kita lihat dulu. Kita sambung lepas. Allah Subhanahu wa ta'ala dan wa azza wa jalla sallallahu. Berapa soalan kah? Kita masuk ke dalam. Sekali lagi lepas solat kita sambung ni batin, itu batin aurat. Kata habis, seperti habisnya kitab. Kata masuk zakat tu baca sendirilah kalau tak ada. Nampak saya nak kena pergi mesyuarat ni. Saya dah. Susah. Ada soalan? Apa? Sampai kuliah biasanya dah keluar. Kahak dah sampai ke mulut. Dah keluar ni dia telan. Ataupun dah dalam ni kan kahak dalam ni kan, dalam hangkut. Selagi dia dalam hangkut telan, okey. Tapi kalau keluar kat sini mulut. Dah keluar daripada hangkut, keluar tu kahak tadi, betul dia telan balik. Batal puasa dia. Maksudnya dia mesti kena apa? Ludahlah kena tahap. Kan? Makhraj dia kha. Lepas makhraj kha
mulut. Boleh faham? Ada pendapat. Tapi yang masyhur kita ambil ya kha. Lepas daripada makhraj kha, tu itu adalah mulut. Ya? Ya. Tertelan. Perkataan tertelan tak apa. Tapi dia itu dia saja tu tak boleh lah. Batal. Kecuali pada hak orang yang memang ada penyakit sesama. Sesama tu dia memang dia tak dikontrol ada begini. Tak dikontrol. Sesama kan. Nanti dia bagi orang luar dimaafkan. Orang luar dimaafkan. Maafuan. Tapi kalau orang yang biasa sikit-sikit ni, ya. Ada lagi? Kalau kita puasa qada kan, kan kita nak batalkan puasa boleh tak? Tak boleh, haram. Puasa fardu apabila kita masuk ke dalam fardu tak dibatal. Sebab tu dalam Nabi SAW firman Allah la tubtilu a'malakum. Tak boleh haram membatalkan puasa. Tapi kalau sunat tak apa. Qada fardu ke sunat? Fardu. Faham? Qada fardu. Fardu tak boleh. Ya? Apa lagi? Apa dia puasa tapi dia tak solat? Tak ada kaitan. Kita kalau contoh, kalau dia puasa kan, kalau dia tak solat, macam mana kita nak dakwah dia? Okey, kalau kita selalunya kan orang kebiasaan, kan? Kalau orang kebiasaan dia kata apa kan? Dia kata, puasa apa tak sembahyang? Puasa kan macam tu. Tak sembahyang je ni, dah itu salah tu. Daripada guru-guru kami ajak, salah berdakwah cara macam tu. Benda kebaikan yang dia buat kena suruh dia kekalkan. Tu kita akan cara yang betul. Maksudnya puasa alhamdulillah, cuma jom kita sembahyang. Itu ajaknya tu. Jom kita sembahyang. Jangan sesekali membabitkan dengan benda yang lain. Kita kan selalu kan duduk kata kan, puasa tak guna ni, sembahyang. Sama saja dengan Yahudi. Dia. Sekarang semangat kan? Yahudi lebih baik daripada kamu. Mereka pun puasa, tak tahu mana kita. Kan? Dalam dakwah kena pandai tu. Benda yang baik, kenapa? Kena biar dikekalkan. Kita akan sebut, jom sembahyang. Puasa alhamdulillah dah, Kita sebut itu. Nah, boleh faham? Itu adalah adab dalam apa? Kita mengajak orang untuk apa? Untuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kita